1 Malaysia, saya Simiza dan anda sedang menyaksikan episod terbaru musim ini RM1 juta Money Drop. Fikir, labur dan menang, itulah yang harus dilakukan bagi setiap peserta bila mereka diberikan modal sebanyak RM1 juta. Dan wang itu berada di hadapan saya sekarang ini, di mana ada 50 bungkusan dan satu bungkusan bernilai RM20,000. Apa yang mereka harus lakukan adalah menjawab 8 soalan, dan jika mereka berjaya menjawab 8 soalan, modal mereka ini akan bertukar kepada milik mereka atau bakinya saja. Kita akan saksikan sekarang ini bagaimana mereka bermain dalam RM1 juta Money Drop. Dan kepada anda juga di rumah, anda boleh bermain secara online di www.moneydrop.com.my. Kita jumpa peserta pertama musim ini dari Pulau Pinang, pasangan ibu dan anak Alif dan Noh. Juga Alif. Tepukan semangat untuk peserta pertama musim ini dari Pulau Pinang. Ibu dan anak, dengarnya kalau dapat duit RM1 ni anak nak kahwin. Ya. Dah ada calonnya? Saran. Kahwin dengan Faizal Tahir ke siapa? Pacak dengar Puan Noh suka Faizal Tahir? Ya, peminat Faizal Tahir. Amboi, macam ginilah. Oleh kerana dah jauh-jauh datang dari Pulau Pinang, sekarang ini saya serahkan modal anda untuk bermain RM1 juta. Sila pegang rasa, kerana ini mungkin kali pertama dan mungkin kali terakhir jika anda bermain dengan begitu baik sekali. Sudah bersedia? Ya, bersedia. Baik, kalau sudah bersedia, mari kita mulakan RM1 juta Money Drop. Perlu saya perjelaskan terlebih dahulu cara bermain. Anda ada 8 soalan, setiap soalan 60 saat diberikan untuk menjawab. Setiap pilihan-pilihan jawapan satu petak harus dikosongkan. Untuk soalan pertama dari 8 soalan, kategorinya adalah baru dan track. Okey. Okey, Dik. Kalau baru, mesti apa-apa yang terkini, yang masih dekat dengan kita mesti boleh ingat. Okey, kalau track, Mungkin track selebriti, mungkin track race, track apa-apa. Macam mana? Apa keputusan anda? so kita ambil bersama pilih baru. KC baru. Baru adalah pilihan kategori mereka, dan untuk soalan pertama dengan 4 pilihan jawapan, ini merupakan pilihan-pilihan jawapan anda. Gong badak, Mua, Kelang dan Batu Pahat. Dengan modal RM1 juta, soalan kelas pertama dari soalan ke-8. Kita saksikan soalannya adalah: apakah bandar diraja Johor yang baru? Adakah Gong Badak, Mua, Kelang atau Batu Pahat? RM1 juta sebagai modal. Sila laburkan wang anda. Okey, mak rasa apa? Masa telah bermula. Lang out. Gong Badak kat mana? Gong Badak tak sure. Gong Badak Memang Johor. Tahir, Mua Johor, Batu Pahat Johor. Adik confident lebih kepada Batu Pahat. Mua apa ada tapi tak berapa confirm. Mak yakin tak apa? Mak yakin Batu Pahat. Mak yakin Batu Pahat. So, kita nak split ke? 20 saat telah berlalu. Kita letak lebih percentage kepada Batu Pahat, sikit kepada Gong Badak. ni, Mua. Mua. Mak nak letak ni. Tak sini sikit. Masa tinggal sekarang ini 20 saat sahaja. Segerakan pelaburan anda. Mak Amin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anda baru saja menjawab 3 pemilihan jawapan. Ya. Di mana anda telah meletakkan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, RM100,000 di Gong Badak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di Mua, dan selebihnya di Batu Pahat. RM200,000 di Mua, RM100,000 di Gong Badak. Kita akan saksikan sekarang ini where the money drops.
Anda merupakan peserta pertama dalam musim ini yang kehilangan RM700,000. Masih ada RM300,000 sebagai modal. Kita saksikan kali kedua. Where the money drops. Itulah jawapan yang kita cari. Itu bukan kerana anda masih memiliki RM200,000. Sila ambil kembali wang anda. Untuk pengetahuan anda semua, Muar telah diisytiharkan sebagai bandar diraja pada 5 Februari 2012 oleh Sultan Ibrahim. Baik, ada RM200,000 dalam tangan lagi sebagai modal. Sudah bersedia? Anda sekarang berada di soalan kedua dari 8 soalan. Dan sama-sama kita saksikan sekarang ini. Kategori untuk soalan kedua adalah makanan dan raket. Raket mungkin badminton, mungkin tenis, mungkin squash. Makanan. Makanan banyak. Ini makanan. So, adik rasa nak pilih apa? Kita raket saya rasa. Mak? Raket. Sila pilih segera. Raket. Raket adalah kategori pilihan anda di soalan kedua masih dengan 4 pilihan jawapan dengan RM200,000 sebagai modal. Ini merupakan pilihan-pilihan jawapan untuk anda. 1970, 1984, 1992 dan 2010. RM200,000 sebagai modal. Di soalan kedua adalah pada tahun berapakah pasukan Malaysia telah memenangi Piala Thomas? Adakah 1970, 1984, 1992 atau 2010? RM200,000 sebagai modal. Silalah buka ruang anda. Kedua. Okey, confirm Confirm. Okey. Apa jadi apa? Confirm. Confirm. Okey. Nombor 2. Tak mau fikir lagi. Tak ada. Tak mau Stop. fikir. Stop. Alif dan Noh, jika anda yakin dengan jawapan anda, kita boleh hentikan masa. Bagaimana? Stop. Nanti Baiklah, kita hentikan masa untuk Alif dan juga Noh. Dengan penuh keyakinan, dengar cakap anak, Puan Noh, RM200,000 dilaburkan di 1992. Di soalan kedua, kita saksikan sekarang ini. Where the money drops. Semuanya selepas ini, kita saksikan jawapannya. Fikir, labur dan menang. Anda sedang menyaksikan episod pertama musim terbaru RM1,000,000 Money Drop. Di mana sebentar tadi di soalan pertama kita telah saksikan Alif dan Noh kehilangan RM800,000. Sedang menantikan sekarang ini keputusan sama ada mereka akan terus bermain di soalan ketiga dengan RM200,000. Kita beritahu kepada mereka kali kedua, where the money drops. Itu dah jawapan yang dicari. Anda masih memiliki RM200,000. Sila ambil kembali wang anda. Itu dia tadi. Pada tahun 1992 merupakan tahun terakhir Malaysia memenangi Piala Thomas. Baik, anda sekarang ini sedang bermain di soalan ketiga dari 8 soalan dengan modal RM200,000. Kita akan saksikan sekarang ini. Kategori untuk soalan ketiga adalah tokoh dan skrin. Tokoh, skrin. Tokoh. Kalau compare to screen, mana? Tokoh. Tokoh. KC, tokoh. Tokoh adalah kategori pilihan anda dan untuk tokoh ini merupakan pilihan-pilihan jawapannya. Temerloh, Seremban, Kuala Lipis dan Pekan. RM200,000 sebagai modal. Soalan ketiga. Dan soalannya adalah, di manakah Datuk Seri Najib Tun Razak dilahirkan? Temerloh, Seremban, Kuala Lipis atau Pekan? RM200,000 sebagai modal. Sila buka wang anda. Okey, Mak. Okey. Mak tahu. Tak sure.
Tak sure. Okey, tak sure ah. Pekan, Pekan. atau Kuala Lipis? Masa telah pun bermula. Pekan. 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 Semua. 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 Confirm. Seremban out. Sebab out. Pace out. Kuala Lipis mana? Tiga-tiga ni Pahang. Pahang. Tiga-tiga ni Okey, Pahang. tiga-tiga Pahang. Memang kampung dia di Pekan. Dia lahir kat mana? Lahir kat mana? Kalau kampung kat Pekan, mesti lahir kat Pekan. Mana take risk? Tinggal 30 saat sekarang ini. Take risk atau pecah? Pekan. Pekan Ada yakin Pekan? Kuala Lipis. Di manakah Datuk Seri Najib Tun Razak dilahirkan? Tok Seri Najib. Nak divide? Mana divide? Buat Kuala Lipis sikit. Kuala Lipis. Nak. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alif dan Nur, di saat-saat akhir anda telah meletakkan sebanyak RM40,000 di Kuala Lipis dan RM160,000 di Pekan. Bagaimana jika anda hanya membawa RM40,000? Mampukah anda sampai ke soalan ke-8? Oh, boleh. InsyaAllah. Kita akan saksikan bagaimana anda bermain. Where the money drops. Sekarang ini kita jelaskan, mungkin 160,000 atau mungkin 40,000 yang akan dibawa ke soalan seterusnya. Kita saksikan. Where the money drops. Tidak mengapa, anda masih lagi memiliki RM40,000. Sila ambil kembali wang anda. Putus harapan. Wang pelaburan anda kini tinggal hanya RM40,000 seperti mana yang saya jelaskan. Sekarang ini anda sedang berada di soalan keempat dari 8 soalan. Tinggal 5 soalan lagi. Saya harap anda dapat terus bertahan dengan wang modal anda RM40,000. Dan untuk pengetahuan anda, beliau telah dilahirkan pada 23 Julai 1953 dan tahun ini beliau berumur 59 tahun. Baik, untuk kategori soalan keempat, kategorinya adalah kesan dan kreatif. Kesan atau kreatif? Senang. Kreatif Banyak benda. Kesan radioaktif, kesan kehilangan wang pun ada juga. Bagaimana? Kesan kehilangan wang. Kesan Naklah? lah. Kesan. Dia kesan mak. Okey. Kamu nak Sila kreatif? segerakan pilihan kategori anda. Okey, kesan ni. Kesan adalah kategori pilihan mereka dan untuk kesan di soalan keempat dengan 4 pilihan jawapan, pilihan-pilihan jawapan untuk anda adalah penubuhan isi, pemulaan sukan siap, penubuhan OIC dan penubuhan ASEAN. Dengan wang modal sebanyak RM40,000 bermain di soalan keempat dan soalannya adalah: apakah peristiwa penting yang dipersetujui dalam deklarasi Bangkok pada tahun 1967? Penubuhan FC, pemulaan sukan SIP, penubuhan OIC atau penubuhan ASEAN? RM40,000 sebagai modal. Silalah buka wang anda. Okey. Mak rasa apa? Mak. Pemulaan sukan SIP tak mungkin. Okey. OIC ni Islamnya terlibat negara Arab apa semua. ASEAN. Masa telah pun bermula. Okay, Europe something adik tak tahu isi. Tak sure dengan isi tu apa. ASEAN ASEAN memang Asia tinggi lah. Tenggara. So, penubuhan ASEAN. Okey lah, penubuhan ASEAN. ASEAN. Dua-dua sekali. Dua-dua. Tak split eh. Okey ah. Penubuhan 20 saat telah pun berlalu. Tak kot. kan. Permulaan sukan SIP. Deklarasi Bangkok. Penubuhan isi. ASEAN. Penubuhan OIC, penubuhan ASEAN. Apakah peristiwa penting yang dipersetujui dalam deklarasi Bangkok pada tahun 1967? 1967. ASEAN bila? Sukan C sebelum tu. Oh, sukan SIP. Bukan SIP. Siap, sukan siap.
peristiwa penting dalam deklarasi 10, 9, 1967. 8, 67. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alif dan Puan Noh telah meletakkan RM40,000 di penubuhan ASEAN. Di soalan keempat kita saksikan sekarang ini. Where the money drops. Kita tanya. Verifikasi. Berdegup jantung rasanya masih lagi memiliki modal RM40,000. Kita saksikan sekarang ini sekali lagi. Where the money drops. Boom, keputusannya Aduh. selepas ini. Fikir, labur dan menang. Itulah cara bermain di RM1,000,000 Money Drop. Dan anda juga boleh menguji minda anda di www.moneydrop.com.my. Cuba bermain secara online. Kerana sekarang Alif dan juga Noh telah meletakkan RM40,000 modal mereka di penubuhan ASEAN. Adakah mungkin jawapannya permulaan sukan siap? Kita akan saksikan sekarang ini. Where the money drops. Itulah jawapannya. Masih memiliki modal RM40,000. Sila ambil kembali wang anda. Wang pelaburan anda sekarang ini RM40,000 dan anda sedang bermain di soalan kelima dari 8 soalan. Separuh perjalanan di RM1,000,000 Money Drop telah anda lepasi. Tapi di soalan kelima anda hanya diberikan 3 pilihan jawapan. Sudah bersedia? Ya. Mari kita saksikan kategori untuk soalan kelima adalah keluarga dan rekaan. Keluarga, nampak Puas. tak? Binatang boleh, manusia. Bagaimana kategori pilihan anda? Tapi tak. Rekaan pun tough. Adik, okey keluarga kot. Keluarga Tak apa. Bagaimana? Keluarga. Keluarga adalah kategori pilihan Alif dan juga Noh dengan modal RM40,000. Kita saksikan pilihan-pilihan jawapan untuk anda. Ibu dan nenek, Dalam rancangan. Tok Dalang, Kak Ros dan nenek. Dengan modal RM40,000, soalan kelima dari 8 soalan adalah karakter animasi Upin dan Ipin tinggal bersama siapa? Ibu dan nenek, Tok Dalang atau Kak Ros dan nenek? Tok Dalang. RM40,000 modal anda, sila laburkan. Tok Dalang. Sudahlah. Tak sure, I tak pernah tengok pun. Mak pun tak pernah tengok. Ibu dan Ipin. Kak Ros dan nenek. Ibu dan nenek. Masa telah pun bermula. Dalang. Rasa Kak Ros dan nenek. Mak rasa Tok Dalang. Kak Ros dan nenek. I macam familiar. Kak Ros dan nenek. Mak ingat Tok Dalang. Mak tak pernah tengok kan? Mak tak pernah tengok. Sebab adik rasa familiar Kak Ros dan nenek. 20 saat telah pun berlalu. Okey? Tak apa. Adik familiar, I pernah dengar. Okey, okey. Okey eh? Ha. Okey mak percaya Kak adik? Tak apalah. Okey eh? Okey. Yakin dengan jawapan anda? Okey, yakin. Kak Ros dan nenek Kak Ros dan nenek. Anda ingin hentikan masa? Okey eh? Tak apa. Okey. Sekian masa. Baiklah, kita hentikan masa untuk Alif dan Noh. Tak pernah tengok Upin dan Ipin? Saya paling kecil. Anak paling kecil ni. Mungkin selepas ni anda benci Upin dan Ipin. Tak ada. Cucu pun tak ada lagi. Itulah sebabnya RM40,000 di Kak Ros dan nenek. Kita akan saksikan sekarang ini. Where the money drops. Anda masih lagi memiliki modal RM40,000. Sila ambil kembali wang anda.
Lepas ni balik, bila tengok Upin Ipin, cium skrin TV tu. Baik, anda sekarang sedang bermain di soalan ke-6 dari 8 soalan. Tinggal 3 saja lagi soalan. Pastikan anda bermain dengan baik. Dengan RM40,000 sebagai modal, kita saksikan sekarang ini. Kategori untuk soalan ke-6 adalah tahta dan deras. Okay, tahta mungkin Tahta, siapa sultan pemimpin, tu lah. sultan agung macam-macam. Deras, Deras. sungai, aliran air. Deras. Deras, ha? Deras, Mak eh? confident deras? Deras. Okey, deras. Okey, deras. Deras adalah kategori pilihan mereka. Dan untuk soalan ke-6 dengan 3 pilihan jawapan, pilihan-pilihan jawapan untuk anda adalah Sungai Murray, Sungai yang Sungai Yangtze, dan Sungai Ganges. Dengan modal RM40,000, kita saksikan sekarang ini. Soalannya adalah, antara berikut sungai manakah yang terpanjang? Sungai Murray, Sungai Yangtze, atau Sungai Ganges? Modal RM40,000, sila laburkan wang anda. Sungai mana, adik? Bukan. Bukan Sungai Ganges tapi Sungai Murray atau Sungai Yangtze. Adik berat kepada Sungai Yangtze. Yangtze. Sungai Murray di Yang mana? ni sebab memang pernah baca. Mak, Masa telah pun bermula. adik pernah ingat perkataan ni tapi yang ni bukanlah antara yang paling, dia tak tanya, dia tanya antara 3 ni yang mana yang paling okey. panjang. Antara 3 yang paling panjang, Sungai Yangtze. Sungai Murray di mana? Sungai Murray mungkinlah either this antara ni atau ni. Sungai Ganges tak mungkin lah. Sebab Sungai Ganges Antara kat berikut sungai manakah yang terpanjang? Sungai Yangtze lah. Jika tidak yakin, agihkan Apa? pelaburan anda. Okey ya, Sungai Yangtze. Okey. Okey lah. Sungai Sungai Murray Yangtze. di mana? Sungai Murray dengar nama macam Inggeris. Sungai Murray Inggeris. Tak banyak sungai yang panjang kat tempat Inggeris tapi kemungkinan ada orang Inggeris yang datang ke nama sungai dia. 10, Sungai Yangtze. 9, Sungai Yangtze. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Semangat anda baik, tapi mungkin langkah anda tidak bijak. Seperti mana yang saya beritahu, jika tidak yakin, agihkan pelaburan anda. Tetapi wang modal anda terus anda letak di Sungai Yangtze dengan RM40,000. Kita akan saksikan where the money drops. Masih memiliki modal RM40,000. Sila ambil kembali wang anda. Itu dia. Wang pelaburan anda ada RM40,000 sekarang ini. Kita bermain di soalan ke-7 dari 8 soalan. Tinggal 2 soalan lagi. Tepukan semangat untuk Alif dan Noh. Dan kita akan teruskan di soalan ke-7. Kategorinya adalah emas dan bintang. Emas, Emas bintang. mungkin di Emas tempat mungkin, mana? Bintang mungkin Planet mungkin macam-macam lagi. nyanyi. Penyanyi boleh, Pelakon. pelakon. Bintang luas. Betul. Emas Emas. Kategori anda. Emas. Emas adalah kategori pilihan Alif dan juga Puan Noh. Dan untuk soalan ke-7, 3 pilihan jawapan. Pilihan-pilihan jawapan untuk anda adalah 2004, 1896 dan 1920. Dengan wang modal sebanyak RM40,000 bermain di soalan ke-7. Soalannya adalah, bilakah kali pertama Bandar Athens menganjurkan sukan Olimpik? 2004, 1896 atau 1920? Sila laburkan wang modal anda. 2004 memang definitely Tolak. bukan. Hati adik berat 1896. 1896 memang. Masa telah pun bermula. Way before sebelum 19. Sukan Olimpik pertama tak salah memang dekat 1896. Athens. Athens sukan pertama. Athens. Kalau mau nak selamat satu sini satu sini. Kalau nak yakin, Yakin yang mana? adik yakin 1896. 20 saat telah berlalu. 1920.
Bilakah kali pertama bandar Athens menganjurkan sukan Olimpik? Senang. Kalau nak selamat. Satu-satu. Sila laporkan segera wang anda. 10, 9, Abang cakap. 8, 7, Abang cakap. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dengan dua bungkusan RM20,000 sebagai modal, anda telah letakkan di dua pilihan jawapan iaitu 1896 dengan RM20,000 dan 1920 RM20,000. Kita saksikan di soalan ketujuh. Where the money drops. Keputusannya selepas ini. Kita bertemu kembali dalam RM1,000,000 money drop. Tapi sebelum itu tepukan untuk Alif dan juga Puan Noh yang bermain di soalan ketujuh sekarang ini sedang menantikan keputusan sama ada hasil pelaburan mereka dari modal yang diberikan RM20,000 di 1896 dan RM20,000 di 1920. Yang mana satu mungkin dibawa terus ke soalan ke-8. Baik, kita akan saksikan sekarang ini dengan saya sekali gemuruh. Where the money drops. Itu jawapan yang dicari. Masih mempunyai modal RM20,000. Sila ambil kembali wang pelaburan anda. Alif dan Noh, sebelum itu tepukan tahniah kepada mereka kerana anda sudah bermain di soalan terakhir. Soalan ke-8 dari 8 soalan. Masih lagi mempunyai modal sebanyak RM20,000. Ingat, di soalan ke-8 anda mempunyai peluang 50-50 kerana hanya dua pilihan jawapan untuk anda. Mungkin anda membawa pulang wang pelaburan RM20,000 yang diberikan oleh kami kepada anda atau tidak terpulang kepada anda. Dan kategori untuk soalan ke-8 adalah layar dan wayar. Layar. 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 Okey, layar. Layar adalah kategori pilihan anda berdua dan ini merupakan dua pilihan jawapan anda di soalan ke-8. Uzbekistan dan Iran. Flying Modal RM20,000. Soalan ke-8. Flying Soalan terakhir. kite. Flying kite. Soalannya adalah Laut Caspian disepadani oleh negara Rusia, Azerbaijan dan juga Turkmenistan. Dan Uzbekistan atau Iran. Russia. Modal anda RM20,000. Azerbaijan. Sila laporkan wang anda. Dan Iran. tengok. Okey. Sana. Kalau Iran. ikut logik Masa telah pun bermula. Uzbekistan sebab tan. Hmm. Kalau lah Uzbekistan, Iran. mereka tak akan tanya kita. Jangan cakap macam tu. So, adik ingat Iran ah? Adik berat daripada Iran. Ustaz. Rusia. 20 saat telah pun berlalu. Rusia. Azerbaijan. Rusia, Azerbaijan. Turkmenistan. Iran. Caspian sebagai negara Rusia. Azerbaijan. Macam mana? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tepukan untuk Alif dan Noh. Anda baru saja selesai cabaran di RM1,000,000 money drop, di mana anda sekarang saksikan hasil wang modal pelaburan anda RM20,000 di Iran di soalan terakhir. Saya doakan anda berjaya. Dan untuk kali terakhir, untuk Alif dan juga Puan Noh, where the money drops.
musim terbaru Alif dan Puan Nos. Seperti mana yang saya jelaskan kepada anda, bila anda berjaya menjawab 8 soalan, modal yang kami berikan kepada anda kini menjadi milik anda. Tepukan RM20,000. Alif dan juga Noh. Dan saya bangga mengatakan bahawa anda telah bermain dengan bungkusan ini daripada soalan keempat dan kelima seperti tadi. Tepukan sekali untuk Alif dan Noh. Ini duit anda, Puan Noh dan juga Alif. Pegang Alif, duit anda ni. Bagi anak. Bagi anak, tahniah saya ucapkan kepada Alif dan Noh. Terima kasih kerana bermain di RM1,000,000 Money Drop. Tepukan untuk Alif dan juga Puan Noh. Dipersilakan. Apa yang perlu saya katakan adalah wow, dan tepukan untuk peserta pertama musim terbaru RM1,000,000 Money Drop kerana berjaya membawa pulang RM20,000. Dan sekarang ini berada di atas pentas adalah merupakan pengawal keselamatan yang sedang membawakan set terbaru RM1,000,000 untuk peserta seterusnya. Rahman dan Rina. Suami isteri Rahman dan Rina, selamat datang ke RM1,000,000 Money Drop. Dah ada anak? Ada. Berapa orang anak? Seorang baru. Baru seorang? Ya, insyaAllah. Baiklah, untuk permainan ini saya nak beri kejutan sikit. Inilah modal RM1,000,000 anda untuk bermain. Sila pegang, cuma jangan gigit atau apa-apa, just rasa. Inilah dia modal untuk anda bermain dalam RM1,000,000 Money Drop. Semua ni wang betul? Okey. Wang betul ni? Baiklah. Baik. Dengan cerita dua-dua minat Nasha Aziz ya? Minat. Ya, benar Nak sangat. tanya kenapa je? Sebab dia cute. Okey, tak apa. Saya tak cute, saya tak tahulah macam mana. Tapi baik, anda sudah bersedia? Sudah. Mari kita mulakan RM1,000,000 Money Drop. Baik, cara permainannya di mana anda harus menjawab 8 soalan. Setiap soalan diberikan 60 saat. Dan setiap soalan anda harus laburkan ke semua wang pelaburan anda ini. Wang yang tidak dilaburkan menjadi milik saya. Satu petak pilihan jawapan harus dikosongkan. Sudah bersedia? Sedia. Kita bermain di soalan pertama dari 8 soalan dan kategori untuk soalan pertama adalah karya dan takbir. Okey, kalau karya selalunya kita mesti ada buku. Takbir nak agak. Karya mungkin Mungkin awak beli ke karya. karya. Keputusan anda? Karya. Karya adalah kategori pilihan mereka. Dengan soalan pertama dari 8 soalan, 4 pilihan jawapan diberikan kepada anda. Dan pilihan jawapannya adalah lagi-lagi senario, Femina, Putri Impian, dan senario Asam Garam. Dengan modal sebanyak RM1,000,000, soalan pertama adalah filem apakah yang tidak diarahkan oleh Aziz M. Osman? Lagi-lagi senario Femina, Putri Impian atau senario Asam Garam. Sila laburkan wang anda. Putri Impian. Impian bukan. Jangan. Amy Mastura berlakon cerita Putri Impian. Tapi dia pengarahnya adalah Aziz Osman. Masa telah pun bermula. Yang tidak diarahkan. Tidak diarahkan. Femina, ya. Emma Fatimah. Lagi-lagi senario masa mula-mula. Rasanya senario Asam Garam. Kau pasti senario Sebab Asam Garam. nama pun macam pelik-pelik sikit, senario Asam Garam. Kau tak nak bahagikan? Tak. Lagi-lagi senario 20 saat telah berlalu. diarahkan oleh yang tidak diarahkan. So bukan Aziz, bukan director So, je. senario Asam Garam. Senario Asam Garam, insya-Allah. Kau pasti semua ni? Insya-Allah. Kau tak nak agihkan? Tidak. Lagi-lagi senario Aziz, Abang Aziz dia arahkan. Putri Impian ada Femina, Emma Fatimah berlakon. Okey. Putri Impian kalau tak silap Amy Mastura dengan Anwar Zain. Okey. Okey, InsyaAllah. pasti? Awak tadi 13 saat? 10, InsyaAllah. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wop. Sila angkat tangan anda. Kerana anda tidak boleh sentuh lagi wang pelaburan yang telah dimodalkan kepada anda. RM1,000,000 telah anda laburkan kepada senario Asam Garam. Baik. Kita akan saksikan sekarang ini where the money drops.
Jawapannya selepas ini, tuan-tuan dan puan-puan. www.moneydrop.com.my jika anda ingin menguji minda anda bermain secara online. Sebentar tadi kita dapat saksikan peserta pertama iaitu Alif dan Noor membawa pulang RM20,000 hasil dari modal yang kami berikan kepada mereka untuk bermain. Kini modal RM1 juta itu juga telah diberikan kepada Rahman dan Rina untuk bermain dalam permainan ini, di mana mereka telah letakkan RM1 juta itu di soalan pertama pilihan jawapan mereka senario asam garam. Kita akan saksikan sekarang ini. Where the money drops. Masih memiliki modal RM1 juta. Sila ambil kembali wang pelaburan anda. Dan untuk pengetahuan anda semua, filem senario Asam Garam telah diarahkan oleh Profesor Dr. Hatta Azad Khan. Baik, anda masih lagi memiliki modal sebanyak RM1 juta. Sedang mengusun, memang jarang-jarang orang dapat susun RM1 juta ni. Baik, sila letakkan sahaja sebab kita akan bermain di soalan kedua dari 8 soalan. Masih memiliki modal RM1 juta. Kita saksikan kategori untuk soalan kedua adalah fashion dan suci. Suci mungkin tak tahu. Suci saya memang Fashion mungkin Fashion ada saya harapan. Fashion. Tapi mungkin dia tukar juga. Tapi ada harapan rasa juga. fashion. Bagaimana? Kami pilih fashion. Fashion. Fashion adalah kategori pilihan anda dan untuk soalan kedua masih dengan 4 pilihan jawapan. Pilihan-pilihan jawapan untuk anda adalah Kappa, Reebok, Nike dan Adidas. Dengan modal RM1 juta, soalan kedua dari 8 soalan adalah jenama apakah yang pertama sekali mengeluarkan pakaian sukan untuk wanita Muslim? Adakah Kappa, Reebok, Nike atau Adidas? RM1 juta sebagai modal, sila laburkan. Kappa mungkin tak. Reebok Rasa Nike. tak. Sebab Nike ialah pelumba-lari wanita Iran kan, Iran, yang Muslim. Yang Muslim yang Adidas first kan pakai kita yang tutup tak sampai hijab. pernah tu lagi. Tapi biasa kita split. Split. Okey. Tapi Adidas rasanya tak Masa terlampau bermula. Nike. Tak apa. Kita susun dulu Nike. Nike. Okey, berapa sekarang yang kita ada sekarang? Sebab Nike dia inovatif, dia selalu buat yang terbaru. Reebok tak. Ni zaman-zaman sekolah punya. Kappa tak. Nike. Kappa awak pasti Jika kurang yakin, agihkan pelaburan anda. Diorang ada keluarkan pakaian untuk Muslim. Awak Adidas? Adidas tak pernah baca. Oh, kita split sekarang? Split, okey. Reebok. Reebok tak pernah keluar. Dia Nike, antara Nike dan Adidas. Kita split 3 Wak. Jangan. At least Reebok. Reebok tak. Membazir. Okey. Dia Nike dengan Adidas. 10, Tapi Adidas 9, 8, 7, Betul, Reebok kan? 6, 5, 4, Tawakkal. 3, Tawakkal. 2, 1. RM1 juta sebagai modal. Anda telah pilih 2 pilihan jawapan di mana anda telah meletakkan di Adidas sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. RM180,000 di Adidas dan selebihnya di Nike. Kita akan saksikan di soalan kedua. Where the money drops. Kita akan saksikan sekarang ini sama ada anda membawa terus RM180,000 atau RM820,000 sebagai modal di soalan ketiga. Where the money drops. RM820,000. Sila ambil kembali wang pelaburan anda.
Itu dia, masih lagi memiliki modal sebanyak RM820,000. Mereka sekarang ini sedang bermain di soalan ketiga dari 8 soalan. Cemas dengan saya pun cemas. Untuk soalan ketiga, kategorinya adalah kamera dan jiran. Jiran mungkin Jiran mungkin negara, negara, jiran. okey. Kamera mungkin filem ataupun pelakon. Mungkin Adik-beradik diorang. Tapi jiran tu tak ada makna. So, kita pilih Apakah kamera. kategorinya? Kamera. Kami Kamera. pilih kamera. Kami pilih kamera. Kami pilih kamera. Kamera adalah kategori pilihan dan sekarang ini untuk soalan ketiga kita sama-sama saksikan pilihan-pilihan jawapan untuk anda. Cinta, bakti, Laila Majnun dan penarik beca dengan modal RM820,000. Soalannya adalah, apakah judul filem Melayu pertama yang diterbitkan pada tahun 1933? Adakah Cinta, Bakti, Laila Majnun atau Penarik Beca? RM820,000 sebagai modal. Sila laporkan wang anda. Saya tahu filem Melayu pertama ialah Laila Majnun, okey? Laila Majnun. Tapi saya tak pasti 1933. tahun dia 1933. Saya hanya tahu dia adalah filem Melayu pertama. Yang masuk Laila yang Majnun. masuk ke Malaysia. Masa telah pun bermula. Masuk ke Malaysia sebab Laila Majnun. Dia saya baca adaptasi daripada Filem Hindu ke Laila Majnun. pasti semuanya ataupun kita nak agihkan? Penarik beca Piramli 20 saat telah pun berlalu. 1933, okey. diterbitkan 1933. Lagi lama. Hai. Laila Menarik. Majnun kita tahu dia filem Melayu pertama, tapi kita tak pasti tahunnya. Pada judul filem Melayu, apakah judul filem Melayu Melayu pertama yang pada diterbitkan tahun pada tahun 1933? 1933. Judul filem Melayu. Titik, Mbak. 1933. Okey. Tinggal 20 saat sekarang ini. Apakah Tak. judul filem Melayu pertama yang diterbitkan pada tahun 1933? Jika tidak yakin, agihkan pelaburan anda. Filem Melayu pertama yang diterbitkan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Penarik beca. 3, 2, 1. Rina di saat-saat akhir meletakkan RM40,000 di Cinta. Mungkin bila bungkusannya banyak anda tidak dapat menghargai RM40,000, tetapi bagaimana jika hanya RM40,000 ini saja yang berjaya dibawa ke soalan seterusnya? Anda juga telah meletakkan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, RM160,000 di Penarik Beca dan selebihnya di Laila Majnun. Harapan saya, anda tidak hanya membawa RM40,000 ke soalan seterusnya. Kita saksikan sekarang ini. Where the money drops. Anda masih lagi berkemungkinan untuk bermain di soalan seterusnya dengan RM620,000. Kita akan saksikan sekali lagi. Where the money drops. Itulah jawapan yang dicari. Sila ambil kembali wang pelaburan anda. RM620,000 masih ada sebagai modal untuk bermain. Tepukan untuk kedua-dua peserta kerana anda sekarang ini bermain di soalan keempat dari 8 soalan. Dan untuk jawapan sebentar tadi, filem itu telah terbitkan pada tahun 1933 dan diarahkan oleh pengarah India B.S. Rajan. Sudah sedia untuk bermula? Sudah. Sudah bersedia untuk bermain? Ingat ni soalan keempat dari 8 soalan dengan RM620,000. Baiklah. Baik. Sudah bersedia? Sedia. Saya tidak bersedia kerana kita telah tamat episod ini. Kita akan bermain di episod akan datang. Kepada anda, teruskan bersama dengan kami. Fikir, labur dan menang di RM1 juta. Money Drop.